Jangan tunggu tua baru nak urus harta. Betul ke Puan Aisyah? Ataupun kita kena urus masa kita muda? Okey, kalau kita tunggu tua baru kita nak urus harta, risiko dia sangat tinggi. Okey, saya sendiri pernah jumpa dengan seorang wanita yang masa saya jumpa dia tu umur dia dalam sekitar 80-an. Okey, dia datang jumpa saya pun dengan cucu dia yang kontak saya lah. So cucu dia kata nenek dia ni nak bagi rumah kepada anak dia which is mak kepada yang jumpa saya ni lah. So mak dia ni sebenarnya nak angkat. Dan mak dia ni lah yang jaga nenek dia ni. So nenek tu sebenarnya nenek angkat. Nenek angkat pula? Ya, nenek angkat. So nenek angkat nak bagi harta kepada anak angkat. Okey, so cucu angkat yang cuba urus. Jadi dekat sini, kenapa dia datang kepada saya sendiri untuk buat hibah adalah kerana dia sebenarnya dah cuba pun nak pindah milik tanah tu kepada anak angkat dia ni. Sebab umur dah terlampau tua, tapi tak lepas. So agak-agak kenapa tak lepas? Mungkin tak ada pertalian darah. Angkat, semua angkat. Anak angkat, mak angkat, nenek angkat. Okey, sebenarnya dia tak lepas sebab makcik ni ataupun nenek dia ni, nenek angkat dia ni, dari sudut ingatan dia dah tak berapa baik. Sebab bila kita nak buat pindah milik ke, kita nak buat hibah pun, pindah milik dia ada syarat dia. Dia nak pindah milik, you akan ditanya depan pegawai untuk check dari status dia punya mind dia, adakah dia tahu tindakan dia buat tu. Sebab bila dia nak melepaskan hak rumah dia tu kepada anak angkat dia ni berfikir secara waras ataupun tidak. Sebab dia dah tua. Jadi pegawai yang menguruskan proses pindah milik tu pun nak pastikan nenek ni terjaga. Tak adalah nanti dah pindah milik, nasib nenek ni terabai. Jadi bila dia nak buat pengesahan tu, dia tengok nenek ni tak fit pun, memang secara akalnya dia dah lupa, dia dah ingat lupa. Jadi tak lepas. Jadi bila nak buat hibah pun sama, nak buat hibah pun kita nak hibahkan rumah tu, kita check. Satu rukun yang pertama adalah pemberi itu waras bukan mar'al maut. Jadi dia sebenarnya bila kita tanya, makcik makan apa pagi tadi? Makcik ingat tak? Makcik ingat tak agak-agak? Makcik tak ingat. Cucu yang cuba jawab. Nik, pagi tadi nenek makan ubi rebus kan? Betul, nenek makan ubi rebus. Yang pagi tadi boleh tanya lah, yang semalam kita berlupa kan? Mana lupa? Maksudnya pagi tadi pun dah lupa. So dekat situ memang kita tak boleh nak bantu dia untuk buat hibah pun, nak pindah milik pun semua dah tak boleh dah. Jadi biasanya kita akan test dulu dia main condition lah, fit ataupun tak. Betul. Dan kalau dia tak fit, kita tak boleh nak proceed benda tu. So benda ni jadi isu juga. Dah kita berumur, dah tua, baru kita fikir nak buat something kan. So time tu it's not a good condition untuk kita teruskan lah. So lebih baik kita buat ni pada usia yang muda dan orang kata waras akan fikiran. Betul. Tapi ada juga yang muda tapi tak berapa waras. So itu pun mungkin kita boleh tengok lah dari segi dia punya body language. Betul tak? Betul lah, sebab syaratnya bila kita nak buat apa-apa proses hibah atau pindah milik pun, kita sendiri kena waras lah, kena mampu berfikir dengan baik. Sebab kita nak bagi harta dekat orang pun. Okey, ikut pengalaman Puan lah, sebab untuk urus harta pusaka ni, pelanggan Puan, berapa umur dia yang paling muda dan yang paling tua? Okey, berapa umur paling muda dengan paling tua? Paling muda kalau saya sendirilah, awal 30-an. Paling tua lebih kurang 80-an. Tetapi yang 80-an tu memang dari sudut pemikiran memang fit lah. Sebab kita bila kita berjumpa dengan orang berusia ni, memang kita akan interview dulu untuk kita tengok tahap kewarasan pemikirannya lah. Maksudnya dia bukan dalam keadaan nyanyuk lah, dengan kata lain. Umur 30-an pun dah boleh mula untuk urus harta. Jadi sebenarnya tak ada spesifik umur. Once dia ada harta untuk diuruskan, dia boleh uruskan. Ataupun tapi pastinya kalau setahu saya 18 tahun ke atas dah start boleh buat lah. Betul, sebab 18 tahun ke atas kita dah boleh memiliki harta. Kita dah boleh buka akaun. Kan akaun bank kan 18 tahun ke atas dah boleh buka akaun bank. So bila mana kita dah mampu untuk memiliki harta, sekecil-kecil buka akaun bank simpanan, sebagai contoh, kita dah mula kena fikirlah macam mana nak pastikan harta itu sampai kepada orang-orang yang kita nak lepas kita tak ada. Mula kena fikir ayat Puan tadi. Jadi kat mana yang orang kat luar sana nak mula fikir ataupun mula buat tindakan? Adakah kita kena listkan harta kita
And then ataupun kita tunggu certain amount of money yang kita ada baru kita buat ke, atau macam mana? Macam saya cakap tadi kan, sekecil-kecil harta yang kita ada, akaun simpanan pun kita dah mula memikirkannya. So dengan kata lain, tak perlu tunggu sampai kita ada certain amount of harta ataupun certain amount of money baru kita nak mula mengurus. Sebab kematian tu dia boleh berlaku bila-bila masa saja. Okay? Jadi bila kita tak buat apa-apa urusan harta ataupun kita tak urus harta daripada masa kita sihat, masa kita kita panggil tengah keadaan peak lah, kita mampu sihat, boleh urus harta, mampu bekerja, kita dah start ada tanggungan, dah ada waris-waris yang kita nak lindungi, so kita dah kena mula memikirkan pun. Tapi kalau saya sendiri, pengalaman saya kebanyakan orang yang akan mula datang tanya, saya nak urus harta puan, okey, biasanya sekitar 40 dan ke atas. Tapi kalau dah melebihi 70, kebiasaannya golongan-golongan ni dia dah tak boleh buat keputusan sendiri. Kebanyakannya orang lebih 70 ni dia dah start depend pada anak-anak lah. So apa juga keputusan nak buat ke, tak nak buat ke, nak buat instrumen apa ke, dia akan tanya balik pendapat anak-anak dia. Jadi masyarakat dekat luar sana ni, anak ke bapak ke, kena tahulah. Mungkin anak tanya pada mak bapak dia orang sama ada dah urus harta ke ataupun belum lah. Benda tu akan simplifykan dan mudahkan urusan bila mereka dah tak ada nanti. So itu tadi cerita pasal orang tua yang dah tak waras kan. Contohnya kalau orang ni di hospital, dia dalam keadaan yang tak sihat, mungkin di ICU ke, tak sedar diri ke, ataupun dia memang dalam keadaan kena sakit kritikal. So adakah dia boleh uruskan harta ni dengan sebaiknya ke, atau macam mana? Atau nak tunggu dia sihat baru boleh urus harta? Kebanyakan orang dah jadi macam tu, dia akan datang kepada kita. Okay? Saya ada je kes macam tu. Esok nak bypass, bukan esok, 2 hari lagi nak bypass, isteri datang cari, bagi tahu suami minta buat wasiat, suami nak buat hibah. Okay? Tapi macam mana kita nak buat? Sebab bila kita nak buat sesuatu tu, of course akan ambil masa. Dalam keadaan dia dah pun di schedule nak bypass dan sebagainya, kita boleh buat, tapi mungkin ada certain dokumen saja yang kita boleh buat. Kita tak sempat nak rush semua pun. Memang tak sempat. Jadi ramai orang dah tunggu sakit. Itu satu. Ada yang dah kanser pun ramai. Sekarang kanser sangat ramai orang kena kanser. Dah kena kanser, datang untuk buat nak buat hibah. So kalau dah kena kanser boleh buat hibah ke? Okay, dia macam ni. Hibah dia ada rukun dia. So pemberi waras bukan marak al-maut. So basically kanser ni kebiasaannya lah dia berakhir dengan kematian. Okay. Jadi kalau dia tak boleh survive dalam tempoh setahun selepas dia buat akad hibah, okay, maka hibah yang dia buat tu tak kuat. Dia boleh dicabar. Jadi jangan dah tunggu bila, kebanyakan daripada kita dah jadi macam tu baru nak. Jangan tunggu sakit lah sebenarnya. Betul. Jangan sementara kita masih sihat, masih ada income kan. Masa tu masa yang terbaik lah untuk kita urus harta dengan cara yang betul lah. Especially kita orang Islam kan. Kita tak nak harta yang tak ditutup tu bertingkat-tingkat nanti. Betul. Saya sangat sedih bila yang kes yang tu kan, dia saya cakap yang tadi tu yang nak pasal hijab jantung tu lah. Yang satu lagi tu, suami dia memang dah dekat ICU. Dia sounds macam urgent lah. Puan boleh tak saya call? Tak nak WhatsApp dia, saya nak call, saya nak bercakap dengan puan. Saya pun cubalah bagi masa, saya pun terima call dia. So dia cakap, suami saya dah dekat ICU, boleh tak puan bantu suami saya ni uruskan harta? Sebab kalau suami saya meninggal, waris faraid suami saya ni bukan saya je. Selain saya, ada adik-beradik dia yang ada bahagian. Jadi dia merintih minta tolong. Tapi suami dia dah dekat ICU, macam mana kita nak tolong? Tak boleh kita tak boleh nak tolong. Nak berakad macam mana? Dah tak sedar diri pun. Jadi jangan, dah sampai macam tu memang tak boleh buat apa lah. Jadi daripada awal lah kena tahu sultan faraid tu. Kalau tahu bukan dia saja yang dapat harta faraid tu, mungkin dia dah mula untuk buat perancangan lah. Sebab tu perancangan tu bagi saya sangat-sangat penting lah. Kita buat daripada awal, daripada muda, dan jangan tunggu bila kita tua. Betul. Syarat mati bukan tua, syarat mati bukan sakit, tapi kita kena buat persediaan sebelum dua-dua perkara tu berlaku. Sebelum kita sakit, sebelum kita meninggal dunia. So jadi Puan, kalau macam orang kat luar sana nak kontak Puan, because kadang-kadang kita ada harta tapi tak tahu dekat mana nak mula. So apa-apa idea ataupun kat mana kita boleh pergi tu?
Adakah direct terus ke Puan ke atau macam mana? Banyak je tempat yang sebenarnya kita boleh dapat knowledge tentang urus harta ni. Tapi kalau anda rasa pening lah nak pergi mana, anda jangan risau, anda boleh komen Pusaka ataupun DM Pusaka, kami akan bantu anda daripada situ. DM atau komen saja Pusaka. Dan nanti kita akan jumpa sama-sama dengan Puan Aisyah. Thank you.